Saya Solo. So hari ni saya nak terus terang dengan korang yang saya dah mula syok main Y-Reef. So rasanya enak, rasa sting aku macam-macam lagi. 2, 3, kucing berlari. Mak, cikgu minta duit kelas. Kau merepek apa ni? Kan tengah PKP ni ha. Apa asal nak bayar duit kelas pula? Cikgu kata dia terpaksa ambil duit kelas untuk isi top up dia bulan ni. Ai, macam tu pula. Cikgu kata kalau tak bagi nanti dia merajuk. Lepas tu tak nak ajar kita orang dah. Yelah. Berapa duitnya tu? Oh, duit bulan ni. Woohoo, stop right there. Kembali lagi bersama saya, Syaitan Oppa. Saya hasut korang semput. So Lizard, saya nak tanya awak, berapa kos duit kelas anda bulan ini? Cikgu cakap RM10. Okay, that's good. So, this is the plan. Apa kata kau minta RM11? Kenapa pula? Itu dah dikira menipu. Okay, listen Lizard. Listen, okay? Kau minta lebih RM1 je. Tak ada efek punya. Lagi satu, dengan RM1 kau boleh beli gula-gula. Yeah, gula-gula Lizard. So what are you waiting for? Betul juga Mak, duit kelas bulan ni RM50. Woi, aku suruh minta lebih RM1 je. Yang kau pergi minta lebih RM40 tu, apa hal? Tak apa, ala-ala menipu tu ambil banyak sikit. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air oren.